Pernah ataupun tak pernah berak dalam seluar dekat office? Kalau aku tak pernah. Kalau kau? Tak pernah. Okey. Kalau diorang pula macam mana? Pernah kat kursi lah, kat sini lah. Biasa petang-petang sikit lah. Time-time macam ni lah. Time-time pukul 3. Pernah. Tengok mood lah. Selalu tengah hari lah. Dekat meja lah. Pernah waktu lepas makan kat meja lah. Kat meja saya sendiri lah. Meja tu lah, meja sendiri lah. Betul. Biasa dalam tengah hari. Fleksibel. Saya fleksibel. Ada. Ada lah. Pernah lah. Pernah. Sebab sebelum ni aku kerja dalam kereta, seorang kereta lah. Pukul berapa tu tak tahulah, pukul berapa. Suka hati akulah. Pernah? Tak kira time lah. Dekat bilik meeting. Bilik meeting lah. Pernah? Lepas lunch. Dekat meja. Meja lah. Pernah tengah hari surau. Pernah. Pukul 2, pukul 3 macam tu. Selalu dekat sini lah. Pernah? Waktu bila? Petang lah. Sini lah. Meja ni lah.